Rehat. So hari ni aku nak buat video update Stadium Shah Alam. This one is Work Stadium Venue. So dah lama juga aku tak update Stadium Shah Alam. Actually sebab tak ada berapa banyak progress sangat lah. So yang baru, board depan Stadium Shah Alam ni diorang dah replace, letak gambar konsep baru lah. Mungkin diorang punya consultant atau dia punya architect firm tu letak lah. Semua yang baru lah daripada gambar ni yang lama kan. Dia buat macam tempat taman, and then dia buat macam dekat Bukit Jalil ni kan, ada area youth center ni, tempat bersukan. Lebih kurang macam Bukit Jalil KL Sport City. So konsep idea lah. This one AI mungkin. Ni apa tak faham kenapa ada gambar biawak ni. Ini tak faham gila. So this one ialah konsep lah. Ada kawasan skate park dan sebagainya. Skate park sana dah dirobohkan dan semua benda dah dirobohkan lah. Stadium melawati semua dah dirubah. Aku dah buat video sebelum ni. Last kali video aku buat tu lah. Tadi aku dah terbang drone tapi tak ada benda sangat untuk aku update lah. Jadi aku rasa aku malas nak edit video tu. Kalau tengok dari sini pun akan nampak lah. Dia dah jadi kawasan lapang lah, ataupun tempat tapak stadium tu. Diorang dah jadi macam kawah kan, sebab diorang dah naikkan sedikit beberapa meter. Last post dari page rasmi KSSA dekat FB aku rasa 20 berapa lah, bulan Februari, aku tak ingat berapa bulan. So dia tulis tu progress ada few percent lah dah siap lah. Tapi mungkin dia ambil kira tapak asas dan kemudian ialah perubahan lah. Dan daripada tu memang tak nampak pun. Kalau kau tengok sini, dia dah jadi macam kawasan rumput-rumput dah naik tinggi kan. So tepi ni adalah excavator tu kan. So that's yang aku boleh update lah. So, tadi aku terbang drone, aku tak nampak apa-apa any sign of buildings lah, ataupun tapak yang pembinaan untuk stadium ni. Jadi aku akan gap lagi lah, cari masa bila untuk aku terbang drone untuk tengok lagi footage. Sebab biasanya bila kita buat ni akan ada banyak lagi page yang akan buat juga. That's the real reason lah, supaya ada domino effect lah, orang lain pun nak ambil tahu kan. So sekarang ni LRT pun masih dalam phase percubaan. LRT sebelah ni dah siap. Ni LRT sebelah ni. Diorang pun dalam phase percubaan. Hari tu aku pergi Kelang itu last week, aku nampak kereta api lalu. Tapi belum dibuka awam lah. Nanti kalau dah buka, nanti lagilah orang memang boleh nampak lah dia punya progress lah. Tapi aku cakap progress dia slow lah, sebab cakap itu bulan 2 dia start. Adakah bulan 2 tu macam proses nak ratakan apa lagi, aku tak tahulah. Nampak macam ada kesan pasir tu kan. Itu je lah. Yang itu bukan dalam skop pembinaan yang aku nak update lah. Kalau boleh aku nak tengok structure. Bila ada structure tu aku akan update lah. Kalau tak ada structure ni, perlukan masa yang lagi lama, ataupun gap yang lagi lama nak tengok update kan. Kalau terbangan drone tak nampak apa, fan akan bising ni kan. So jangan lupa like, comment and share. Subscribe to this channel. Ini channel yang aku asingkan untuk stadium and venue. Banyak tempat juga yang aku pergi last year. Cuma this year agak busy sikit, tak sempat sikit nak update apa-apa. Tapi minta korang support lah, bagi dapatkan 1000 subscribers dulu. Aku masih tak dapat nak monetize channel ni. Dan yang paling penting sekali guys, see you guys in the next one. Semalam kucing Siti Seri kan. So hopefully ada chance lah selangor nombor tu. Okay, ciao.